Sebab sebahagian besar orang dia tak tahu benda tu. Pernah dulu anak beranak jemaah yang belajar sini lah, tapi dia tak belajar. Pada ni dia tak boleh buat kat kita. Lepas tu dia pergi buat kat lain. Dan akibatnya macam sama juga dengan kalau orang hak kita kampung kita masjid aku. Korban dengan akikah dibagi dengan lapang. Haram lagi tidak sah. Sebab apa? Pala haliang tu. Hak pala-pala tu bukan tahu hukum hakang tak. Situ je masalah. Orang kabur tembak. Orang jabat agama mari tembak. Boleh lah. Nanti tu. Ada soalan lagi? Kalau nak tanya bahagian korban dengan akikah, boleh tanya lepas pada ni deh. Okey, kita sambung. Boleh tak? Boleh tak? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah, syukur kita kehadap Allah Subhanahu taala masih lagi memanjangkan umur kita dan memberi kita kekuatan untuk melakukan taat kepada Allah dalam menjunjung suruh Allah dan mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga amalan kita ni diterima oleh Allah dan menjadi hujah penolong kepada kita ketika kita dihadapkan ke Mahkamah Rabbul Jalil di padang mahsyar, insya-Allah. Cuma Ustaz nak peringatkan kepada diri Ustaz sendiri dan diri jemaah, taatlah kepada Allah dan hati-hati dengan tipu daya syaitan dan iblis. Sebab syaitan dan iblis dia tak akan boleh duduk saja kalau kita melakukan taat kepada Allah. Jadi kayak gitu. Kerana itulah apabila kita melakukan taat, dapat melakukan taat kepada Allah, sentiasa berdoa kepada Allah supaya Allah jadikan kita ni orang yang boleh istiqamah dalam mentaati Allah. Dan sentiasa berdoa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa berdoa, Rabbi zidni ilma. Wahai Tuhanku, tambahkan aku ilmu. Sebab kalau kita tak minta pertolongan Allah, kita tengok ribuan orang dah. Dia mari-mari, dia dengar banyak benda yang dia tak tahu, tapi lepas tu dia tak mari. Dia berani derhaka kepada Allah, dia berani dia buat tidak pedulikan apa yang disuruh oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itu bala bagi dia. Ingat sesiapa yang nafsu dia tu tidak membetuli dengan perintah Allah, dengan tuntutan agama, maka itu adalah bala baginya yang akan menimpa kepada dia sama ada hidup di dunia ataupun hidup di dalam alam akhirat, alam kubur ataupun di alam akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Tapi melakukan dahaka kepada Allah memang benda yang sedap ikut nafsu. Tapi kita kena jaga kesedapan tu. Nikmat buat dahaka kepada Allah tu hanya seketika, hanya sebentar. Dia tak boleh lama. Dia tak boleh lama dah. Hak tu yang kita kena jaga. Sebab kita tengok sekarang ni lepas seorang-seorang dipanggil oleh Allah.
Jadi apa yang akan kita bawa, apa yang kita akan tunjukkan kepada Allah masa kita hidup atas dunia. Adakah kita tunjukkan ketaatan kita kepada Allah ataupun kita tunjukkan dahaka kita kepada Allah, tidak pedulikan perintah Allah ketika hidup atas dunia, ketika sihat. Itu akan kita akan tempuh. Sebagaimana orang taat kepada Allah, dia akan dapat janji baik daripada Allah. Dan apabila sampai ketikanya untuk dikembalikan kepada Allah, itu berita gembira kepada dia. Sebab apabila kematian menjemput dia, menunjukkan bahawa Allah nak beri dia kerehatan daripada hidup atas dunia, dia buat ibadat. Sebab duduk dalam alam kubur, alam barzah, dia tak semayang dah, tak mari belajar dah, rehat je. Dan kita dalam perjalanan untuk bertemu dengan Allah dan untuk dapat jawab, untuk dapat janji baik daripada Allah, untuk dimasukkan ke dalam syurga, untuk berjumpa dengan Allah, untuk berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semua ahli keluarga kita yang telah meninggal dunia yang baik, yang beriman kepada Allah. Jadi kematian tu tak sepatutnya kita takut. Cuma peringkat awal tu memang kita takut. Sebab takutnya kematian tu menyebabkan amal ibadat kita masih lagi tidak melayakkan kita dapat rahmat daripada Allah. Hak tu yang takutnya. Tapi bila kita nak mati, bila malaikat tunjukkan tempat kita, dibukakan sayap di alik kanan, tunjukkan tempat kita di dalam syurga, masa tu kita tak mahu dah hidup atas dunia. Akan tetapi yang kita nak cerita ni orang yang tak pedulikan perintah Allah. Tak pedulikan perintah Allah, semata-mata nak cari pitih. Ada kerja. Cari pitih yang hanya sekadar makan jadi tahi. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Kita kena ingat, ibadat tu memang kerja tu juga satu ibadat. Tetapi dia ada syarat-syaratnya. Kalau kita pergi kerja tanpa turun kerja, pergi kerja dalam keadaan kita buat perkara, kita tinggal apa yang diwajibkan oleh Allah, dan kita niat untuk kerja tu semata-mata untuk dapat duit, untuk gunakan duit tu ikut kadar nafsu kita, maka kerja tu bukan jadi ibadat. Dan ramai mana orang yang dia kerja dapat duit tapi tak dapat untuk nafkahkan ahli keluarga dia pada jalan agama, khususnya dalam pengajian ilmu agama untuk diri dia, anak dia dan isteri dia. Dia tak mampu nak buat anak-anak tu. Itu masalah. Hal tu yang kita tengok galak. Orang kafir tak, walaupun sama-sama kafir, dia boleh sama-sama tolong untuk buat pakat-pakat tolong, collect pitih untuk menghapuskan Islam. Jadi kayak gitu. Tapi orang Islam nak keluarkan duit untuk menegakkan agama sendiri pun jadi kita jadi kedekut, bakhil. Kita tengoklah antaranya hak nilai kitab, ramai orang ada cara. Nilai kitab tu untuk kitab kalau katakan RM10 ke RM20, RM30, tak ambil buat keluar pitih. Kadang-kadang ambil kitab yang diberikan dulu, ambil dulu, lepas tu pakai senyap itu, dia tak bayar-bayar pun. Itu lekat hutang. Hutang tu akan menjadi masalah di padang mahsyar. Tapi dia tak nampak benda tu. Buta mata hati, itu masalah. Sama juga dengan ilmu kitab-kitab yang berkait dengan ilmu agama. Kita kena faham, kitab ilmu agama ni kita bukan baik beli hari-hari. Kalau dalam hak ilmu tauhid, ilmu fardu ain, dia 3 je kitab. Tauhid, fiqh, tasawuf. Dan kalau macam kitab Muqaddimatul Ibadah ni, dia ada dah tauhid, fiqh, tasawuf dalam ni. Dan sama juga dengan dalam kitab ni juga dia terdapat
untuk hak fardu kifayah. Maksudnya untuk kita tahu setiap lafaz yang kita baca di dalam solat, lepas solat dan doa selepas solat ada makna dia. Kita tahu makna dia satu persatu walaupun kita tak tahu bahasa Arab. Inilah yang kita tinggalkan kepada anak-anak cucu kita antaranya. Tapi ramai yang tak peduli benda ni. Dia semayang, dia solat, dia tunaikan solat. Tapi tak tahu sepatah harang pun lafaz yang dia kata tu. Jadi ke gitu. Dan siapa yang tak tahu bacaan di dalam solat, selain daripada Fatihah dan selawat, maka tidak mendapat pahala daripada Allah. Ini jumhur ulama'. Jadi kayak gitu. Jadi kita baca doa iftitah, kita baca tahiyat, kita baca kunut, tak ada pahala. Cuma pendapat yang sangat dhaif dia kata boleh kot pahala, tapi pahala sebut je. Antaranya. Jadi kalau untuk kehidupan kita atas dunia ni, kita kena maklum bahawa hidup kita ni sebagaimana Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan manusia dan jin melainkan untuk menghambakan diri kepada aku. Membuktikan kita ni hamba kepada Allah. Jadi nak buktikan hamba kita ni hamba kepada Allah tak dapat tidak. Kena wajib, kena mari belajar. Untuk tahu apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Kalau perkara yang kita buat tu tidak terlitah pun kerana junjung suruh Allah, itu bukan ibadat. Dan hak kita bayangkanlah kalau orang kerja 8 jam sehari, 8 jam masa kerja, dalam perjalanan tak masuk lagi. Dalam perjalanan nak pergi kat kerja, ala balik nak kerja, itu bukan ibadat. Ramai orang yang terkeliru, dia ingat ke ibadat tu semayang dengan puasa je, bukan. Makan pun ibadat, tapi ada syarat dia lah. Tapi kalau kerja dalam keadaan tak tutup aurat, kerja dalam keadaan meninggalkan solat fardu, itu bukan ibadat. Dia kerja tu hanya sekadar nak dapatkan duit untuk memuaskan hawa nafsu dia. Kerana itulah duit yang ada, yang dia dapat tu ada tu tak bawa keluar duit untuk nak menunaikan haji dan umrah. Duit yang ada tu tak bawa keluar untuk beli kitab yang diwajibkan oleh Allah. Ada. Jadi gitu. Ibu bapa, ayah dan suami dia wajib ada kitab. Sebab apa wajib ada kitab? Supaya memudahkan dia untuk mengajar orang yang di bawah tanggungan dia. Jadi siapa-siapa yang tengok macam suami ataupun ayah mak sekarang ni, hak tengok live ni, tolong ingat. Kalau kalian betul sayang ke isteri, jangan biarkan isteri duduk dalam keadaan jahil. Duduk cakap hal dunia je, makan, minum, kerja, duit, rumah, kakak mah. Hak tu je duduk fikir. Jadi kayak gitu. Jadi macam ada satu kisah dululah. Ahli jemaah ustaz, dia ahli keluarga dia tu sakit, duduk hospital, dia pergi hospital. Lepas tu dia kata, ustaz, ada orang depan saya, anak beranak saya ni, ada orang puang, tidak ada harapan sembuh, tidak ada, tunggu untuk nak mati je. Tapi suami ada, nak baca doa, tak pandai, nak ngaji, tak pandai, hanya sekadar picit kaki. Jadi kayak gitu. Adakah kalian nak suami hak gitu? Jadi kayak gitu. Adakah kalian nak hanya semata-mata suami boleh wi makan, wi minum, wi gelam mah, wi kereta, tapi masuk dalam kubur jadi orang kata muflis. Masuk di hari alam akhirat jadi muflis. Sebab tidak ada amal ibadat. Nak ke gitu ke? Walaupun kata sehidup semati itu mulut dia kata. Suami isteri mati, tak ada suami sanggup mati sama, tak ada. Dan tidak disuruh pun mati sama. Bunuh diri semata-mata kerana isteri mati, tak ada. Jadi kayak gitu. Maka tinggallah isteri itu dalam kubur. Dia azab dalam kubur kerana
gagal memanfaatkan kehidupan dengan ibadat untuk tunjukkan gagal membuktikan kehambaan dia kepada Allah masa hidup atas dunia. Itu masalah. Kalau suami betul sayang kepada isteri, dia tak akan lock anak isteri dia ataupun anak dia jauh daripada agama. Dia tak akan lock. Tapi kalaulah imam tu tak ada ataupun imam tu dia tak sah, maka dia tak peduli pun benda tu. Anak semayang ke tak semayang ke, anak ada ilmu tak ada ilmu ke, isteri sah ke tak ibadat ke, dia tak peduli. Maksudnya dia tidak akan pedulikan anak dia ataupun isteri dia kena azab dalam kubur hari akhirat, dia tak peduli. Adakah ini tanda sayang kepada isteri dengan anak? Situ je. Jadi siapa-siapa yang tengok live ni tolong fikir. Sebab ustaz tolong maklum di sini sebab jarang sangat ustaz-ustaz yang cerita peringatan gitu. Banyaknya untuk nak suka-suka je lah. Suka macam mana setiap saat kita ditulis oleh malaikat rakibun atid alik kiri ni tentang dosa kita. Dak semayang dulu, tinggal semayang fardu, dak qada, dak taubat, melambatkan qada, melambatkan taubat, dak puasa, meninggalkan puasa Ramadan, dak qada, dak bayar kafarah. Oh, banyak benda. Macam hak kata hak baru ni, zakat fitrah pun tidak sah. Hak tu dak masuk lagi dengan anak yang baru lahir. Dalam keadaan ayah tak ada. Ayah telah meninggal. Hak tu dak masuk lagi. Tapi bila kita khabar gini, ramai perut masuk angin. Sebab apa? Selama ni dia rasa dia tahu belaka dah. Itu masalah. Jadi barang siapa yang hidup di atas dunia ni tidak mendahulukan perintah Allah, na'udzubillah min zalik. Itu bala bagi dia. Dan sama juga dengan orang yang hati akan nafsu dia tak berasa nak belajar ilmu agama. Itu bala daripada Allah. Tak berasa nak belajar. Macam kita ni, alhamdulillah boleh mari percung. Ada bukti, ada dalil. Kita nak buktikan kepada Allah. Kaki kita yang melangkah ni akan menjadi saksi. Ya Allah, akulah yang melangkah pergi tempat belajar. Motosikal kita yang Allah kurniakan kepada kita motosikal atau kereta akan menjadi saksi. Dalam kita melakukan taat kepada Allah. Hal ni kita peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua orang ikut dalam live. Tapi bukan dengan hak ustaz saja deh. Ustaz lain pun tak apa ikut. Biar ramai guru. Sebab dalam kitab Durus Samin antaranya mengatakan, meriwayatkan bahawa guru ni akan diberi oleh Allah mensyafaatkan muridnya. Sekalipun muridnya sejumlah bintang di langit. Maksudnya berjuta orang. Jadi kalau boleh biar kita ramai guru. Tapi guru hak fardu ain. Bukan guru hak mengarut duk cerita. Hak anak dia guana, bini dia, tok laki dia guana. Bukan cerita tu. Kena jaga molek. Dan para ustaz-ustaz ni, ustaz nak tolong khabar. Ustaz ke ustazah ke, jangan melalaikan jemaah kamu daripada perintah Allah. Kalau jemaah kamu tu tak lepas lagi fardu ain. Jangan nak eret dia tu pergi buat perkara-perkara yang haram. Kita tengok dah. Kalau kita tak qada sembahyang fardu, kita sembahyang tarawih pun, kita sembahyang sunat pun hukumnya haram. Jumhur ulama'. Apatah lagi kita pergi tak lain. Apatah lagi tengok TV. Apatah lagi pergi tengok orang-orang nyanyi. Apatah lagi pergi tengok makan pulut contohnya. Antaranya lah. Jadi kira gitu. Dan golongan yang kedua yang dipilih oleh Allah, dia boleh ikut live daripada awal sampai ke akhir. Dan yang ketiga, yang do'eh kali, antara yang do'eh, dia boleh tengok TikTok 2 minit, 3 minit. Jadi gitu. Akan tetapi yang sakit, lagi do'eh, dia kata, kau patut masuk ICU. Istilahnya, dia tak rasa benda pun. Dia tak berasa, dia rasa beban sangat kalau nak tengok. Walaupun 2-3 minit dalam TikTok pun, tak mampu dia nak tengok.
Sebab apa? Sebab diri dia tu telah dikuasai oleh syaitan. Sebab nafsu dia tu dipimpin oleh syaitan. Dia tak rasa sedap. Dan dia rasa rugi pula. Buat taat kepada Allah dia rasa rugi. Na'udzubillah. Ini merata manusia atas muka bumi ni. Dia rasa rugi. Ataupun dia rasa low class. Buat perkara yang disuruh oleh Allah. Sedangkan pas seorang-seorang Allah tunjuk kekuasaan. Orang ni dulu guana hebat. Orang ni guana. Dulu orang kata istilahnya daripada pagi sampai ke petang duduk medan. Sekarang ni nak main apa? Macam ada orang maidang tu sampai ke buruk ikan. Mari saja pun puak-puak golongan fasik ni ada boh sedap selalu lah. Kawan ni kemak-peh Badung. Sampai tinggal semayang. Tak cara pun tu. Tapi sebelum dia mati tu, dia sakit di rumah tu, mana kawan-kawan hak set medan dia mari? Tak ada. Kawan tu mati pun. Hak medan tetap medan. Syed tanya pula, apa dia mati? Khabar, mati bila? Cakap tu ya. Lepas tu medan pula. Medan ke main teruk ke? Jadi kira gitu. Orang ni tak boleh buat kawan. Kerana itulah kita mari belajar ni, orang yang tak peduli dengan perintah Allah ni, tak boleh buat kawan. Imam Syafi'i kata boleh buat kawan. Dia yang pertama, orang yang boleh ajar kita tentang agama. Orang boleh mengingatkan kita kepada akhirat. Dan maksudnya kalau kita buat salah, dia berani tegur. Ada kau tak berani tegur ayah aku? Kan aku tegur kan ayah aku kan. Sedap nak madang main teruk kan aku tegur kan. Tak cakap pula dengan aku. Dia ramai gitu. Hak ni orang hak kawan sahabat yang kita boleh buat sahabat. Iaitu orang yang boleh tegur. Berani tegur kesilapan kita. Berani nasihat kita. Hak kalau kesilapan yang kita buat. Hak kita buat salah ke benda. Hal tu yang pertama. Yang kedua, orang yang bila dia buat salah kita tegur, dia terima. Jadi kayak gitu. Kalau kita tegur tu, dia marah pula ke dia. Kubur masing-masing. Mumu aku. Kalau orang ni tak boleh buat kawan. Dua tu je. Tapi kawan kita masalahnya siapa? Anak-beranak kita keliling kiri kanan belakang depan. Semuanya sebahagian besarnya ahli dunia. Maksudnya orang yang nak ke dunia. Akhirat tak mahu. Sebagaimana orang-orang ahli dunia mari tepek kat kita. Mari tepek kat kita tu semata-mata kenapa? Nak hak dunia. Bukan nak akhirat. Allahu Akbar. Sama sekarang. Hak nipu harta orang. Dia nipu ni dia tak ada limit tau. Pada jalan agama pun nipu kok. Kita tengok macam kebiasaan. Hak yang nak menunaikan haji dan umrah. Ada nipu. Orang nak buat ibadat terang-terang tau. Nipu. Tapi hak tu kan nipu dia siapa? Ustaz. Api atas kepala. Sokok atas kepala. Jadi kita ni bila hak jahil tentang gitu, ingat deh, bukan semua ustaz boleh pimpin kita pada jalan yang lurus. Bukan. Bukan atas ustaz saja, ustazah tu belaka, bukan. Kalau ustazah ataupun ustaz tu, dia mengajar hanya sekadar tazkirah, cik tanya dia. Ustaz, saya nak tanya ustaz, saya dah lepas pergi fardu ain. Apa hukum saya mari belajar dengan ustaz? Kalau dia mengajar tafsir Quran ke, tafsir hadis ke, tazkirah ke, ataupun hok pakai benda ni, ambil dobik pakai tulis point je. Tengok dia kata mana. Dia tanya gitu. Ni hak belajar, tinggal belajar. Orang tinggal belajar fardu ain tu orang tak peduli perintah Allah. Kalau tua-tua dah kubur kata mari, rumah kata pergi, masih lagi berani tak peduli perintah Allah tu, na'udzubillah, tak boleh nak kata benda lah. Jadi gitu. Jadi kita kena faham molek. Banyak lagi benda-benda yang perlu kita ambil tahu sebelum kita dikembalikan kepada Allah. Sebab selamat dengan tak selamatnya, bahagia ataupun celakanya kepada seseorang, dia bergantung kepada rahmat Allah atas kerana ketaatan kita kepada Allah. Dia sabit. Dan sebagaimana orang kata,
Nak masuk dalam syurga bukan jasa dengan semayang. Dalam kitab Syarah Penawar Bagi Hati yang Ustaz buat tu, insya-Allah bila siap lagi kita akan publish lah. Dalam tu Ustaz syarah cukup panjang supayanya masyarakat boleh faham. Jangan kata memang dah ada hadis Nabi SAW khabar bahawa masuk syurga tu Nabi SAW tu antaranya dengan rahmat daripada Allah. Tapi macam mana ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi SAW yang ceritakan dengan apa yang kita usahakan. Nah, jadi kayak gitu. Hak tu. Kayak tu dia tak boleh dengar sikit-sikit. Dan untuk makluman dalam kitab kitab Penawar Bagi Hati tu, siapa yang belajar, siapa yang belajar kitab Penawar Bagi Hati? Ada belajar tak? Siapa? Cakap tangan. Dua orang. Dua orang je. Jadi kayak gitu. Kitab Penawar Bagi Hati tu yang Ustaz ambil daripada kitab Jawi tu, lebih daripada 100 lebih kesilapan ada dalam. 100 lebih, dekat 200 kesilapan yang ada dalam kitab Jawi Penawar Bagi Hati. Jadi kalau orang beli kitab tu hanya baca seorang, maka itu dah lepas. Nak baca balik mula, nak ajar anak bini tak boleh. Itu satu. Dan ada ustaz-ustaz yang dia pakai baca je, dia tak betul apa yang ada dalam kitab tu. Maka apa ertinya baca dari muka ke muka? Tapi kadang-kadang ada juga satu-satu tempat bila ustaz tanya sebab apa, ustaz tak khabar hak cara detail, hak kesilapan yang ada dalam Penawar Bagi Hati tu. Dia jawab mana? Ustaz jawab mana? Nak khabar ke mana ustaz? Hak jemaah depan tu tak ada seorang pun ada kitab. Ambil. Cuma RM5 je. Kitab Penawar Bagi Hati hak Jawi RM15. Kalau hak Rami, kalau hak lama Noraini Abu tu, dalam RM14 je. Tapi kedeku. Sebab dia tak nampak nilai. Nampak komang sangat. Low kelas sangat bawa kitab belajar. Itu je masalah. Sebab apa? Aku ni yang berhormat. Ada yang berhormat bawa kitab pergi belajar? Ada. Kerana tu yang berhormat pun litar bukang. Nak orang hormat dia, tapi benda yang dia buat tu tak layak dia hormat. Jadi kayak gitu. Istilahnya kayak gitu. Jadi siapa yang ada kitab Penawar Bagi Hati, kalau dok hak dobi ataupun membetulkan kesilapan yang ada dalam kitab Jawi lama tu, kalau dok sampai 100 lebih kesilapan, itu dia silap belajar. Jadi kayak gitu. Kena ingat molek. Kalau dok percaya hak apa ustaz kata pentingnya belajar fardu ain, tanya ustazah dia. Tanya ustaz dia, tengok dia kata mana. Jangan ikut sedap. Ni kalau hak jenis hak nafsu nombor 1 ni tak peduli pun. Kita kabarnya tak peduli, ada je. Kerahnya hati. Itu je. Orang kata dalam Quran kata batu kalau titik dengan air, titik-titik semua boleh pecah. Tapi hati kerah, buat warna-warna pun tak ada benda. Sawaun alaihim a'anzatahum am lam tunzirhum la yu'minu. Sama je. Dia tak akan terima. Itu sebab apa? Itu tandanya orang tu telah ditetapkan oleh Allah di sisi ilmu Allah ahli neraka. Orang ni akan disentuh oleh api neraka. Dia tak akan. Sebab Nabi SAW khabar setiap manusia ni perbuatan manusia ni mengikut apa yang telah ditakdirkan oleh Allah. Jadi kalau kita termasuk dalam golongan orang yang taat kepada Allah, alhamdulillah, syukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau mau bersyukur, aku akan tambah nikmat. Maksudnya kita boleh mari. Kalau mari keluk-kelek, tu ada masalah. Ada masalah tu dia akan jadi susah dalam kubur dengan hari akhirat. Kena khabar gitu. Jadi kayak gitu. Sama juga dengan sifat mazmumah yang ada pada kita. Hak kedekut ke, bakhil ke, kikir ke. Macam kalau kita belajar dalam syarah Penawar Bagi Hati tu dia lain. Bakhil lain, kedekut lain, kikir lain. Kalau bakhil ni dia sayang nak buat keluar pitih dia untuk belanja pada yang wajib.
Nak buat keluar pitih, nak pergi haji, dia tak mahu keluar, tu bakhil. Dia tak mahu keluar duit dia untuk beli kitab yang fardu ain, itu bakhil. Jadi ke gitu. Tapi hak kedekut ni maksud apa? Dia tak mahu keluarkan apa yang ada pada dia tu kepada orang lain tentang perkara yang sunat. Itu namanya kedekut. Kedekut bukan macam bakhil. Jadi ke gitu. Kedekut bukan yang bakhil. Jadi siapa yang ada lekat bakhil, orang bakhil dia tak masuk. Orang bakhil tak termasuk dalam golongan orang mukmin. Orang Islam yang beramal dengan amalan yang soleh. Sebab orang bakhil tak ada pada dalam kamu orang mukmin, orang beriman. Maka kalau tak masuk dalam golongan orang beriman, tak masuk dalam golongan orang mukmin, dia termasuk hanya dalam golongan orang muslim ataupun muslimah. Maka orang ni kebiasaannya dia terdahulu akan disentuh oleh api neraka. Jadi orang kedekut ni dia sayang buat keluar benda yang sunat. Itu orang kedekut. Macam kita lalu kat rumah dia tengok buah jambu tu bertaburan jatuh atas tanah. Dia tak peduli pun. Bila orang minta, boleh tak nak minta sikit buah jambu ni, bazir dia sayang. Jangan. Dia tak mahu. Maka waktu tu bukan bakhil, itu kedekut. Orang minta sedekah ke, orang minta sumbangan ke, dia tak mahu. Itu orang kedekut. Dia bukan orang bakhil. Orang bakhil ni dia sayang untuk keluarkan perkara yang diwajibkan oleh Allah. Bayar pengajian ilmu fardu ain untuk diri dia, anak dia, bini dia. Jadi gitu, beli kitab fardu ain. Jadi gitu, bayar yuran untuk pengajian fardu ain. Situ antaranya. Tak bayar, bakhil. Haji bakhil. Jadi gitu. Dan yang hak paling teruk kikir. Kikir ni benda dia tak boleh kat orang, tapi hak orang dia nak. Tapi kalau hak kedekut tadi, dia kedekut, dia tak mahu kat orang, tapi hak orang dia tak mahu. Hak dia kedah, aku ada biti dah. Aku ada dah. Jadi gitu. Kerana tu kita kena letak kita ni tahap mana. Jangan duduk nilai orang tu tahap mana sedangkan kita lupa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu, apa kamu tak tengok, dah lihat. Jadi gitu dah. Baik, kita sambung pengajian kita hak minggu lepas. Dalam kitab Muhimmah. Kalau hak Rami tu pada muka surat 6. Kalau hak Jawi muka surat apa? Sambung hak minggu lepas. Kat mana? Hak Jawi muka surat apa? Ya? Hak Jawi muka surat apa? Dok tahu seorang, dok tanda seorang. Muka surat 3. Kat mana? Dan sungguhnya. Kitab Jawi, kitab Muhimmah 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12 daripada bawah. 12 daripada bawah. Baik, qala muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Tengok, minggu lepas kita belajar tentang macam mana Aisyah radhiyallahu anha, mak kita, Ummul Mukminin, mak kepada segala orang yang beriman. Dia kata,
Wahai segala perempuan, jikalau kamu mengetahui semuanya dengan hak segala suami kamu atas kamu sekalian, nescaya menjadikan oleh perempuan daripada kamu semuanya, semua perempuan tu menyapu debu yang ada pada dua kaki suami itu dengan hadapan mukanya. Kaki suami hak debu tu, bini kesak dengan muka dia. Tak lepas lagi hak suami kepada isteri. Bukan suruh buat sungguh. Nak kabarnya besarnya hak suami kepada isteri. Sampai ke macam antaranya. Antaranya. Nabi SAW kabar tentang ada seorang perempuan mari tanya dengan Nabi SAW. Tentang apabila dia bakal dilamar. Nak dikahwinkan dengan sepupu dia. Dan dia pergi tanya dulu dengan Nabi SAW, apa hak suami ke atas isteri. Ni orang cerdik. Nak buat benda-benda tanya dulu. Jadi kita buat dulu. Lepas ada masalah baru nak tanya. Kerana itulah orang kita ni, orang puang ni nikah, bila nikah baru tahu suami tak semayang. Bila nikah baru tahu suami ni kaki minum arak. Kaki orang penagih dadah. Baru tahu. Jadi kayak gitu. Antaranya. Hak dak tahu. Dak pandai nak semayang. Baru tahu. Dak guna dah masa tu. Nak beki mula tu susah. Kerana itulah isteri kalau dapat suami yang dapat membantu pada jalan agama, wajib keluar cari ilmu. Jangan sama dengan suami, ikut perangai suami, sama-sama akan dilempar dalam neraka jahanam. Na'udzubillah min dzalik. Baik, bila orang puang tu tanya tentang Nabi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata, setengah daripada hak suami ke isteri, jikalau mengalir dua lubang hidungnya, lubang hidung suami tu keluar darah ataupun nanah, maka menjilat ia perempuan itu. Isteri itu jilat nanah tu dengan lidah dia ataupun darah tu. Sungguhnya belum lagi mendatang ia akan hak suaminya. Tak lepas lagi hak suami kepada isteri. Nak kabarnya taat kepada suami tu, benda tu bukan benda remeh. Tapi ramai bila tak belajar, suami tak tahu hak dia, isteri tak tahu batas dia. Hak zaman sekarang ni. Itu masalah. Dan ramai mana hak isteri, suami yang takut kepada bini. Takut kepada bini ni antaranya sampai menjadi dayus. Tapi sayangnya pula isteri dia tahu suami takut ke dia. Tak. Tapi suami isteri tu tak guna kelebihan yang dia ada tu pada nak erek suami tu kepada jalan agama, tak. Kepada jalan dunia je. Hak tu dia nak. Jadi gitu. Sama-sama ahli dunia. Nak khabar di situ antaranya. Jadi kalulah nak tunaikan hak suami, kalau jilat dengan lidah nanah yang keluar daripada hidung suami, masih tidak lepas hak suami kepada isteri, macam mana pula hak Allah terhadap kita makhluk? Lagilah besar. Tapi lagilah kita tak peduli. Sebab isteri ni kalau tak belajar, sebahagian besarnya yang dia tahu bahawa yang memberi rezeki, yang beri makan ke dia, yang beri kesenangan ke dia, suami dia, bukan Allah. Itu dia tak peduli perintah Allah. Kerana tu dia takut kepada suami, takut suami kahwin lain, takut suami cerai dia, nak hidup mana dengan anak ramai ni. Macam itu. Ini kejahilan isteri. Ingat deh, untuk suami, siapa yang nak anak yang soleh, dia kena cari isteri yang solehah. Perempuan yang solehah. Perempuan yang solehah dengan suami yang soleh, dia akan melahirkan anak yang soleh dan solehah.
Kalulah Nabi SAW khabar juga bagi tahu juga nak cari tempat untuk tumpahkan mani tu, nak kena ladang yang tanah yang baik, bukan hak uduh. Sebab kalau perempuan tu perangai uduh, dia akan bawa kepada melahirkan anak yang perangai uduh. Perangai uduh tu macam mana? Benda hak wajib dia berasa macam benda tu haram. Perkara yang memberi manfaat dia rasa macam ke boleh dosa. Tapi perkara yang dosa macam ke boleh pahala. Hak tu masuk. Dia tak mari. Jangan kita rasa nikmat hidup atas dunia ni. Tak. Nikmat yang paling besar sekali yang Allah kurniakan kepada kita ni apa? Kereta? Bukan. Harta? Bukan. Tanah? Bukan. Suami? Bukan. Isteri yang comel? Bukan. Comel macam mana pun isteri, berok tu tahi kau. Nak kabar biar sedar ke diri. Jadi gitu. Jangan berasa kita ni lebih. Kamu ni lebih. Tapi hak berasa lebih tu, hak tu cukup bahaya. Kerana tu dah ilmu fardu ain, bahagian tasawuf dia jaga. Sifat sombong ni. Berasa lebih pada orang. Menolak kepada orang sebab dia berasa dia lebih. Dan dosa sombong ni lah dosa yang pertama dilakukan oleh makhluk terhadap Allah. Siapa? Iblis. Jangan kata sombong suami kepada isteri. Sombong mak kepada anak. Ustaz pun ada sombong. Dia tak bakar orang, dia bakar dia je. Dan mempelekehkan ustaz lain ada. Jadi gitu, na'udzubillah min zalik. Dia sombong dengan jemaah. Tok Imam juga gitu kau. Mana-mana Tok Imam kena faham molek tugas kita, tugas Tok Imam ni bukan jadi imam semayang saja. Kalau dulu kau imam tu dia imam semayang, dia hak bahagian mandi jenazah dia juga, hak kutip zakat fitrah, zakat pun dia juga, hak ngajar fardu ain dia juga semua. Tapi kalau hak sekarang ni imam hanya sekadar boleh semayang je. Tu pun semayang macam mak epik. Laju, menyusahkan makmum. Makmum yang belajar tak apalah, kalau makmum yang belajar sikit-sikit masalah lah. Sama juga dengan majlis tahlil. Nah, ni nak tolong peringat deh. Majlis tahlil ni dia khilaf ulama. Ada kata harus, ada kata sunat. Hak lebih tu kita tak payah katalah. Cuma nak kata kalau kata tahlil tu sunat, tetapi bacaan di dalam di dalam ayat Quran yang terkandung dalam tahlil tu itu wajib. Jadi kalau kita jadi kepala tahlil kena hati-hati. Nak masuk baca wa ilahukum ataupun nak baca la ikraha fiddin manan rasul, ramai orang kampung hak mari tahlil tu dak ingat. Bila dak ingat dia mai ikut sikit-sikit itu hukumnya haram. Jadi hak nak mudahnya baca kuh Allah tu biar banyak. Tak payah baca amanah rasul la ikraha fiddin. Untuk selamatkan jemaah Qaryah tu daripada tanggung dosa. Itu pun huruf bacaan surah Al-Ikhlas tu, Qul huwallah tu ramai yang salah. Huruf qaf, qul. Bukan k, bukan kaf, bukan kul. Dia qul. Qul huwallahu ahad. Jadi kayak gitu. Jadi satu persatu. Dan sama juga dengan hak tahlil. Jangan letakkan kita ni banyak sangat. Siapa yang, kalau kita ni jadi imam, satu-satu kawasan, kita je hak kepala tahlil. Kalau dengar orang mati di kampung kita, tak payah dah tunggu sampai ke orang ketuk pintu rumah kita, jepuk. Tak payah dah. Dengar orang mati kampung kita, kita pergi je lah. Dia bukan macam gewalimatun urus. Tak boleh pergi kalau orang tak jepuk. Dan jangan buat syarat pula. Kalau saya pergi nak jadi kepala tahlil, saya kena makan berhidang. Oh, apa berandong gitu semua. Gitu aku zaman learning. Kerana masyarakat malas nak belajar, itu penghinaan daripada Allah. Boleh pemimpin hak fasik. Dia tak peduli orang macam mana.
Jadi kayak gitu. Hak tu. Hak tu bila kita balik. Jadi kalau orang puang, kalau tahu hak suami terhadap isteri tu besar begitu, apa tu lagi hak Allah terhadap kita? Itu lagi besar. Ni saja-saja je. Tak mahu mari belajar. Tak mahu mari belajar. Rahmat daripada Allah. Ada live. Tak mahu tengok juga. Hak ada tengok ambil sikit-sikit. Hak 2-3 minit. Tak ada masa pula. Allah Akbar. Mu nak jadi apa? Jadi kayak gitu. Kata agama apa? Islam. Allah tu siapa? Tuhan. Tapi kenyataan tak ada. Jadi kayak gitu. Tak ada bukti kita ni buat taat kepada Allah. Jadi kayak gitu. Jadi hak perintah Allah jangan buat pelekeh. Jangan dulukan taat pada suami kalau perkara tu merupakan dahaka kepada Allah. Jangan napok sangat tok lelaki je ui pitih. Tok lelaki je sayang ke kamu. Tak. Suami sayang setakat mana sangat? Asal tanya lain, tanya ayahku dah. Tanya ayahku. Kalau orang lelaki baik macam mana pun, bila nikah sayang sangat ke bini, memang sayang. Sebab comel. Sebab kenang. Tapi lepas pada nikah, kalau isteri tu selepok tika. Kena orang kata benda, tak boleh nak bangun. Perut kau lama kau besar. Orang kata busung. Tak boleh nak buat air kopi. Tak boleh nak masak nasi. Setakat mana suami boleh tahan? Hak demi cintaku padamu. Suami sayang sebab boleh layang dia. Boleh masuk ke dia. Boleh basuh baju ke dia. Ke gini. Boleh jadi teman cakap ke dia. Setakat tu je. Kalau bini masuk dalam kubur dah, tak ada dah sayangnya. Duk cari hak lain pula. Hak mana? Kedai tu comel kau. Jadi itu. Tapi jalan rekat sikit. Cari orang lain pula. Tu boleh tahan kau comel juga. Tapi mulut luah sangat. Dah hak nu lah. Hak duduk paluh tu. Hak paluh tu comel juga. Tapi mata macam ikan lolong. Tu je. Bini hak siang malam, hak selama ni duduk dalam kubur, dia peduli. Tak peduli dah. Mati pula orang lain di kubur tu, tok lelaki tak jumpa kubur bini kat ni. Hak selama ni kek-kek abang saya nak balik ni, abang saya nak balik ni. Jadi ke gitu. Ingat suami isteri kalau dapat suami yang tak boleh pimpin dia pada jalan agama, wajib cari ilmu agama sendiri. Dan suami haram tahan. Tak ada hak nak tahan. Jangan jadi kapung. Ada kapung-kapung tu, dan pengalaman ustaz dia, mak ayah sendiri yang tahan. Anak mari belajar hak fardu ain, dia dah ada ajar. Tahulah. Baik, kita tengok. Kita sambung Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daranin amin. Dan sungguhnya telah diceritakan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawa sungguhnya ia, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam lah, tak kala datang ke Madinah. Pergi ke Madinah, keluar ia kepada suatu jenazah. Maka melihat ia akan beberapa perempuan mengiring akan jenazah. Nabi SAW pergi ke Madinah, jumpa tembung dengan orang pikul jenazah. Pikul keranda. Yang ada jenazah di dalam. Nak pergi bagi kubur lah. Tengok orang puang ada ikut kau. Orang puang ada ikut juga. Jadi kayak gitu. Maka bersabda ia, Nabi SAW kepada sekalian mereka itu. Nabi tanya, adakah kamu menanggung serta sama-sama dengan orang yang menanggung? Nabi SAW tanya, mau pikul ke? Mau mari ikut sama ni, mau pikul kok benda ni, jenazah ni?
Maka sembah kami. Sembah ni jawab. Tiada, dak. Orang puan tu jawab, dak pikir. Maka sabda Nabi SAW, adakah kamu sembahyang serta orang yang menyembahyangkan dia, musmayang ke jenazah? Maka sembah mereka itu sekaliannya tiada, dak. Hak ni salah satu je lagi dah. Orang nak sembahyang jenazah bukan wajib atas suami. Bukan wajib atas lelaki saja. Bukan fardu kifayah untuk lelaki saja. Orang puan pun boleh. Harus lagi sunat untuk sembahyang jenazah. Apatah lagi yang mati tu mak kamu, ayah kamu, suami kamu ataupun anak kamu. Ni dak belajar. Tok guru Quran ngajar berpuluh tahun. Mak tok guru pun tok guru Quran juga. Dak tahu bahawa orang puang boleh sembahyang jenazah. Kalau orang pergi Mekah dia tahu lah. Jadi kayak gitu. Dan ada juga dia kata, ustaz, kita dak belajar, kita dak dak sembahyang jenazah tu, tak boleh marah ke kita. Orang sejik bukan ajar pun, dak ajar pun. Pulak dah. Macam Tok Bilal katalah, Tok Bilal sini kata. Bila kita ustaz tanya, Tok Bilal, orang kampung kita ni kan ni tak ada sembahyang jenazah ni. Jadi gitu. Tok Bilal kata, dok tahulah ustaz nak kata dok pandai, benda senang sangat. Nak kata pandai, lepas pada semayang, nak semayang jenazah, lepas semayang fardu, semayang zuhur ke, nak semayang, lepas pada semayang fardu, terus nak semayang jenazah, dia tembak, dia lari. Nak kata tahu, berasa dak mana sabar. Nak kata dak tahu, juga dak mana sabar, gitu. Sebab apa? Dak belajar lah. Kalau hak jenis gini tu sahih, isteri lagi ada pandai, anak lagi ada pandai, maka layaklah Allah balas bila suami tu ataupun ayah tu mati, anak tak boleh nak tolong doa. Sembahyang jenazah. Salah seorang daripada guru sebuah sekolah menengah agama. Anak murid dalam beratus orang, tak atas 3, tak atas 4. Dia panggil penceramah bebas mari. Jadi penceramah bebas tu tanya, mazhab sembahyang jenazah tu berapa rakaat? Beratus orang tak ada seorang tahu. Situ je. Mana tanggung ayah? Tanggung ayah ni apa? Tanggungjawab ayah ni apa? Wi makan, wi minum je. Wi kain baju je hak tu je. Wi makan minum situ je. Allah. Begitu juga kalau di surau masjid, pengajian macam kata pengajian hak fardu ain. Bila ayah mari tak ada kitab, bila tak ada kitab nak ajar mana anak bini. Jangan rasa bahawa mari semayang di surau masjid tu wajib mari semayang je. Wajib belajar juga. Wajib ajar ke anak bini juga. Kalau dak ajar pun paling kurang cek dia betul ke tak bacaan, perbuatan dia. Hak tu orang jaga agama. Ni nak dakwa isteri saya ada haka kepada saya, dak taat kepada saya. Dak menjalankan tugas dia sebagai isteri. Dah mung tu sebagai suami mung jalan dak tugas. Sebagai suami, sebagai ayah. Duduk nak bilang ke orang. Kalau mu didik anak bini mu gitulah jadi hang. Baik, sambung. Okey. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, semayang pun tak juga. Maka bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi sekaliannya orang puan tu, balik oleh kamu sekaliannya, mu baliklah. Tiada ada ziarah dan tiada ada pahala. Tak perlu pun pergi ziarah dan tak ada pahala pun kamu pergi ziarah. Maka sekalian mereka itu perempuan disuruh mereka itu dengan tetap di dalam segala rumah mereka itu. Duduk dalam rumah je. Tak payah susah-susah nak iring jenazah tak. Kerana khidmat bagi segala suami mereka itu nescaya menyamai
yang akan yang demikian itu daripada mereka itu sekalian taat dan ibadat bagi sekalian lelaki. Apa gitu. Isteri yang duduk rumah tu dia taat kepada suami tu, pahala dia sama dengan orang lelaki yang buat taat ibadat bagi orang lelaki. Pergi gali kubur, pergi pikul jenazah semua tu. Seperti barang lain yang lain diceritakan di dalam beberapa khabar bahawa sungguhnya seorang perempuan datang ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari orang puan tanya. Bersabda ia baginya, apa bicara engkau? Mu nak khabar apa? Maka sembah ia. Sembah ni maksudnya jawab. Sembah ada maksudnya jawab, ada maksudnya tanya. Tapi bukan sembah tu macam ke sembah semayang tu, bukan. Ya Rasulullah, bahawa sungguhnya kami hendak membawa datang segala perempuan kepada engkau. Ni kepala orang puang. Ketua orang puang. Ya Rasulullah kata, saya nak bawa. Siap-siap puang mari belaka jumpa dengan Rasulullah. Maka bersabda ia Nabi pun tanya, kerana apa? Sebab apa? Maka sembah perempuan tu, khabar tu, adalah sekalian mereka tu, orang puang tu, bahawa berkata semuanya, bahawa sungguhnya Allah Ta'ala menjadikan Allah menjadikan akan kita sekalian dan pula menjadikan akan kita sekalian ini di bawah tangan, yakni di bawah perintah segala lelaki. Duduk bawah lelaki. Kalau lelaki kata tak boleh, tak boleh lah. Jadi kayak gitu. Tapi payah juga. Sama juga dengan orang puang. Kalau dia lama dah dengan tok lelaki dengan keadaan tak belajar. Dan tiba-tiba tok lelaki mati. Bila tok lelaki mati tu, marilah mula nak dengar ada orang ngajar tak. Baru nak belajar. Tapi kalau dia baru nak belajar, dah bila dengar sini tak kena, lepas tu tak mau mari dah. Dia balik payah dengan keadaan duduk dalam dahaka kepada Allah berpuluh tahun dah dengan tok lelaki, dengan arwah tok lelaki. Itu yang masalah. Maksudnya dia tak peduli tok lelaki dia dah tak pimpin dia pada jalan agama. Maksudnya benda tu mendatangkan bahagia tak dalam kubur. Jadi kayak gitu. Tapi dia sendiri tak titah. Kalau mung sebagai isteri pula tambah lagi taat juga pada Allah, mu tunggu masa dia. Jadi kayak gitu. Duduk sibuk dengan benda lain. Ni ustaz nak khabar Kalau nak sibuk dengan rukun tetangga pun tak ada masalah. Tapi dengan syarat jangan tak duli rukun iman dengan rukun Islam. Ulang balik. Kalau nak duli rukun agama atau rukun negara ke, jangan tinggal rukun iman dengan rukun Islam. Kalau mu pergi pakak pergi tolong, pergi ramai-ramai, pergi ziarah orang sakit, orang kampung, tapi hak fardu ain mu tak duli, itu tak lepas. Lepas tu bila pergi wi beras kapik ke dia ambil gambar sengih muka. Sebab apa? Nak tunjuk orang aku wi beras. Aku ada kau. Jadi kayak gitu. Hak nak tunjuk kepada Allah, mu tunjuk dahaka kepada Allah, mu tak duli pun. Mu tak sedar pun. Gitu je. Tak suka sangat. Jadi kayak gitu. Ni bukan kata salah ni. Salah tu sebab pilihan tu. Kalau katakan nak belajar fardu ain, hak set-set rukun tetangga nak buat lawatan pagi Jumaat. Ustaz kita tak boleh pergi lah sebab kita ada kelas fardu ain. Orang pengusi rukun tetangga pun dia faham kau. Kalau dia tak mari belajar pun. Ada berapa orang? 18 orang. Hak pergi belajar fardu ain. Tak ada masalah. Tak apa kita tangguh hari kita tak waktu petang Jumaat. Ataupun pagi Sabtu contohnya. Jadi itu. Ni senyap. Mujur baru. Tak payah pergi belajar. Jadi gitu. Pergi rumah orang ada air kopi. Kopi biskut jagung. Mari sini biskut jagung pun tak ada. Coklat je ada. Nak makan malu. Allahu Akbar. Jadi gitu. Baik.
Dia orang puang ni kata orang lelaki, orang puang duduk bawah orang lelaki. Nak buat ibadat apa ni tak boleh, orang lelaki boleh. Jadi gitu. Lagi dihabaskan, ditahan, dikurung. Kita sebab hak mereka itu di dalam segala rumah. Memang suami ada hak. Kalau isteri khabar abang nak keluar, nak pergi belajar fardu ain, suami tak ada hak nak tahan. Jadi kayak gitu. Tengok hari tu, hak suami tahan, isteri mari belajar. Tapi mati dalam keadaan hina, na'udzubillah. Bahaya, Tapi kalulah suami isteri nak pergi abang nak pergi belajar ngaji Quran. Kalau suami kata Fatihah mu dah betul lagi ke Fatihah awak? Fatihah betul dah, nak baca Yasin, surah-surah benda ni yang masyhur. Suami kata tak boleh, haram lagi. Kalau nak pergi belajar hak tentang Fatihah saja, suami tak ada hak nak tahan. Biar kau faham molek. Tok lelaki pun bukan tahu hak dia. Jadi kayak gitu. Dan menjadikan ia akan kita sekalian akan tepat keinginan bagi segala mereka itu. Kita ni tepat pemuas nafsu dia. Dan difardukan atas kita, diwajibkan atas kita. Difardukan ni maksudnya diwajibkan. Tak dapat daut. Atas kita berkhidmat bagi mereka tu, berkhidmat kepada suami tu, mereka tu suami. Dan menjadikan ia bagi mereka itu perang sabit. Dan menjadikan ia di situ kalau hak tulis kitab Romi dia tulis ai tu huruf kecil, dia tulis ai huruf besar. Menjadikan ia tu maksudnya Allah. Ai tu huruf besar. Ni kalau hak Romi lah. Kalau hak Jawi tu dia tak ada tu tanda. Ia tu maksudnya Allah. Allah menjadikan bagi mereka tu bagi suami tu, orang lelaki tu perang sabit. Orang lelaki kena pergi perang sabit dan hadir berjemaah, semayang berjemaah. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menentukan ia tu Allah jugalah. Ayat tu besar. Bagi mereka itu dengan khitab, dengan pekerjaan. Tuju perintah tu kepada orang lelaki. Tiada kita tak tuju, tak suruh kita perang sabilillah ke, di berjemaah ke, maka apa kita ganti barang yang mengurniakan Allah Ta'ala akan mereka itu, akan suami itu. Maksudnya dah orang puang boleh, kenapa ya Allah? Nak perang tak boleh, nak pergi berjemaah tak boleh, nak apa ni iring jenazah tak boleh, nak pikul jenazah tak boleh, nak kali kubur tak boleh. Main duduk rumah je. Sedap lah orang lelaki ke gitu. Pahala Allah beri banyak. Orang puang boleh benda. Tu nak gambar. Boleh tahan juga orang puang ni. Jadi kayak gitu. Maka hairanlah Rasulullah SAW daripada sebaik-baik ibaratnya. Hairan. Hebat memikir. Jadi gitu. Maka berkata ia. Ya ini berkata Nabi SAW. Ia tu Nabi SAW. Tiada aku lihat akan seorang perempuan yang telah baik dan manis perkataan pada pekerjaan agama daripada engkau. Aku tak jumpa lagi Nabi itu. Orang puang hak bijak cakap macam ni. Yang pandai cakap. Kemudian bersabda ia Nabi SAW dah. Menyampaikan olehmu daripada belakang engkau, daripada segala perempuan yang Islam. Nabi SAW kata mu tulu kabar orang puang hak lain. Belakang tu orang puang hak lain daripada mu lah. Daripada segala perempuan orang Islam, Nabi kabar. Mu kabar, kena kabar ke orang puang bahawa sesungguhnya sebaik-baik taat salah seorang kamu bagi suaminya itu, orang puang yang taat kepada suami itu menyamai sama pahala dia akan kebajikan itu semuanya. Baik. Orang puang yang taat kepada suami, pahala dia sama dengan orang lelaki pergi perang sabi.
sama perang perang sabir pergi jemaah pergi gali kubur apa peluh jeruk tu. Sama, duduk rumah je. Panas pasang aircon, panas pasang kipas, lapar perut makan biskut, makan nasi, makan kuih. Dahaga buat air kopi teh, Milo. Senang je gitu. Kalau ikut pada tu orang puang lebih senang masuk neraka, masuk syurga daripada masuk neraka. Sebab antaranya orang puang bila dia jaga semayang, jaga puasa, jaga ibadat hak dia tu dah taat pada suami. Jaga hak-hak suami. Boleh masuk syurga. Orang lelaki bayar. Orang lelaki sebab dia keluar daripada rumah depan dengan orang puang, tak tutup aurat depan, macam-macam hal. Jadi kayak gitu. Tapi sebab apa Nabi SAW bersabda orang puang lebih ramai daripada orang lelaki itu? Kerana itulah kita tengok istilahnya orang puang kena taat kepada Allah. Jangan pengaruh dengan orang lain. Tapi kita nak tengok orang taat kepada Allah akhir zaman ni adalah mustahil sama ramai dengan orang nak ke dunia. Jadi kayak gitu. Hak tu kita kena faham. Jadi jangan kita rasa orang ustaz yang tu mengajar dok ramai orang tu, aku dok pergi dah, sebab apa? Ramai dah dok pergi. Itu dok syirik. Sebab orang yang dok pergi tu bukan dia terlepas daripada janji azab daripada Allah. Kalau dok lepas. Jadi kayak gitu. Antaranya lah. Jadi kita berhenti situ tanda. Tanda situ untuk kita masuk dalam kitab Muqaddimatul Ibadah. Wallahu a'lam. Ya. Baik. Soalan yang pertama. Kalulah suami suruh. Payah nak taat tu sekarang ni isteri wajib taat bukan semata-mata kerana suami. Isteri wajib taat kerana perintah suami itu adalah perintah Allah. Jadi bukan yang membolehkan yang membolehkan isteri taat tu membetuli dengan bukan bergantung kepada membetuli dengan nafsu isteri, bukan. Kalulah suami suruh ke isteri yang tidak membetuli dengan hawa nafsu isteri, tapi benda tu perintah Allah, wajib isteri ikut. Bukan mestinya suami isteri nak buat ni mesti mengikut hak kehendak ataupun nafsu, membetuli dengan nafsu isteri, bukan. Itu salah besar tu. Kalulah suami suruh sesuatu yang tidak membetuli dengan nafsu isteri, suami tak salah. Dan kalau isteri perkara itu tidak membetuli dengan kehendak isteri, itu dosa isteri. Sebab dosa isteri itu bukan dosa isteri dengan suami, itu dosa isteri dengan Allah. Kalau katakan suami suruh isteri pergi belajar fardu ain, dia tak boleh nak ajar, itu dia wajib suruh. Tapi kalulah isteri itu tak pergi, dia bukan dahaka kepada suami, dia dahaka pada Allah. Kita kena faham molek tu. Macam isteri juga. Isteri buat taat kepada suami. Suami kata buat air kat kopi segelas. Jangan panas nak. Isteri pergi buat air tu bukan kerana suami. Bukan taat pada suami. Tapi walaupun zahirnya taat pada suami. Tapi hakikatnya kerana Allah suruh. Baru jadi ibadat. Kalau isteri buat semata-mata kerana suami suruh, hak tu tak boleh pahala. Kena faham molek.
Di padang mahsyar, orang tu dia buat kebaikan. Contohnya dia buat kebaikan tu kerana benda, kerana mak dia suruh. Maka dia pun khabar, ya Allah, hari sekian-sekian ni aku ada buat pergi beli buah pelang 3 kilo 10 ringgit. Allah tanya, mugi tu siapa suruh? Mak kita suruh. Maka Allah kata, mugi jumpa makmu, mu minta pahala dengan dia. Tengok dia boleh pergi tak? Hak tu masalah. Kita dak belajar dengan kemah ni, hak tu masalah. Jadi suami kalau tengok isteri ni, jangan sombong. Ada suami, bila kawan dia mari, dia cakap, dia khabar ke bini, cakap kasar je. Buat air tu, tunggu nak pergi. Congok gitu. Ni, suami. Isteri pun, baik bang. Air panas ke air sejuk bang? Kau anda lah air sejuk. Air sejuk pun tak apa. Yang ni hak samsing kapur dusung. Maka bila isteri pun pergi dapur, suami kata, mu tengok aku, bini aku. Takut aku. Mung tu bodoh. Isteri pergi taat kepada mung tu kerana Allah suruh. Bukan takut ke mung, takut ke Allah. Takut bertambah dosa. Situ je. Macam sama juga dengan orang puang yang jumpa dengan Nabi SAW tu. Dia pergi tanya, apa hak suami tak ada isteri tu sebab takut bila nikah tu menambahkan dosa. Hak tu masalah. Kita dalam kepala otak tak ada dosa pahala. Kalau suami tu, dia suruh tu tidak membetuli dengan perintah Allah, maka isteri tak wajib taat. Tak ada masalah lah. Suami kata, awak saya tak benar kan pergi belajar losong, pergi belajar fardu ain. Ingat, kena taat pada suami. Suami bukan reti belaka. Dia ingat ke taat belaka lagi dia. Suruh waktu buat ni, suruh waktu buat belaka. Bukan. Sebagaimana juga macam dulu. Orang kata kepada Perdana Menteri Malaysia. Tak payah sebut siapa-siapa. Perdana Menteri Malaysia, bini dia tak tutup aurat. Bila bini dia tak tutup aurat, ada orang kata suami dayuh. Kita dah boleh letak suami yang dayuh. Sebab menutup aurat tu itu bukan hak suami, itu hak Allah. Jadi juga hak tu hak Allah. Sama juga dengan dak semayang. Bini dak semayang itu bukan hak suami. Tapi kalau suami itu setuju ataupun suami marah isteri dak semayang, isteri semayang, ataupun suami marah isteri pakai tudung tutup aurat, hak tu barulah suami dosa. Jadi kayak gitu. Ataupun suami dak ajar, dosalah bab dak ajar. Tengok depan mata orang puang dak tutup aurat, bini dak tutup aurat, dak kata benda pun. Dan ada juga yang suami bila seorang ustaz cerita bapa dak yang berhormat dak tegur isteri, dak tutup aurat. Kalau hak dosa ni tok lelaki kata, saya dak berani tak? Ada. Perdana Menteri kau. Malang Malaysia boleh Perdana Menteri macam gini. Jadi kira gitu. Istilahnya. Jadi kalaulah suami larang isteri mari buat perkara yang menjadi hak Allah, itu haram. Dan haram juga suami isteri taat. Bukan masalahnya dak membetuli dengan hawa nafsu isteri. Yang ni. Lepas tu kita kena faham. Lepas tu satu lagi. Hak ziarah. Ziarah kubur ni, ini pada asal. Tapi kalulah selepas pada tu, orang puang boleh ziarah kubur dengan syarat tak masuk dalam. Duduk luar pagar je. Boleh je. Harus. Tapi sebaiknya duduk rumah lah. Apatah lagi kalau dalam keadaan uzur pergi kubur, masuk dalam kawasan kubur kan benda. Itu masalah lain lah pula. Apatah lagi kalau tak peduli. Sama juga dengan orang puang nak pergi nak tengok majlis akad nikah.
adik ke, adik-beradik ke, anak-beranak ke nak masuk, nak tengok akad nikah di masjid. Dan sedangkan dia tu dalam keadaan haid. Tu masalah belaka tu. Memang orang tak tahu. Tapi Allah tak tahu ke? Malaikat Raqib Atid lagi dak tulis ke? Situ je. Tu antaranya kita belajar, biar belajar molek. Minta dengan Allah supaya ni kita dibukakan pintu hati untuk nak ambil tahu tentang apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Sebab ada orang yang dia belajar, dia dengar orang ngajar tu, dia nak cari salah orang je. Tapi sebab apa? Dia rasa dia tu betul dah. Hak tu bahaya. Dia berasa dia betul dah. Bila ada ustaz tu kambar perkara yang tidak membetuli dengan perkara apa yang pegangan dia, ni salah ni. Ni sesak ni. Dia tu. Ni bukan set kita, ni bukan jalan yang lurus ni. Ni jadi gitu. Pandai letak sangat orang, mudah sangat letak orang. Tu antaranya. Jadi hak tu kita kena faham molek. Antaranya hak mana yang Allah suruh, hak mana yang Allah larang. Hak tu. Jemaah mari sini ni, kalau suami suruh, suami boleh pahala, jemaah boleh pahala. Tapi kalau jemaah mari sini, suami yang tahan, suami yang dosa haram, lagi dosa suami isteri boleh pahala. Ingat deh, suami dok tanggung dosa isteri. Dan isteri juga dok tanggung dosa suami kalau dok reda. Kalau reda sama-sama masuk neraka. Itu je. Kadang-kadang orang kita ni jadi kelabu mata. Nak kalau suami boleh isteri comel, panggil bidadari. Bidadari kenapa ketuk suhung? Bidadari kenapa belajar pun tak? Semayang pun tak semayang. Isteri taubat pun tak taubat. Bidadari kenapa darah hid tak kenal patah hidung? Bidadari kenapa gitu? Jadi letak panggilan tu bukan tepat dia. Kes tu jadi gong. Bidadari ke, tuan puteri ke. Wahai tuan puteri yang ketuk busuk kohon. Boleh? Lagi ada lagi soalan? Orang puang yang taat kepada Allah atas dunia, dia lebih comel daripada bidadari. Ada kata 70 kali ganda, ada kata 70,000 kali ganda daripada bidadari dalam syurga. Dia minta-minta serema kita ni, jemaah puang masuk dalam golongan tu. Bidadari cubalah tau. Bila diizinkan oleh Allah, hulurkan jari, sebatang jari dia tu ke langit dunia, wangi seluruh dunia. Subhanallah. Wangi seluruh dunia. Jari je sepotong. Tu bidadari dalam syurga. Bukan hak tiap usuk ni. Tapi hak tiap usuk ni, kalau taat kepada Allah, dia lebih comel, dia lebih wangi daripada bidadari di dalam syurga. Dan cahaya daripada bidadari itu mengalahkan cahaya matahari. Sinar dia, nur dia tu. Jangan bimbang kata dah ustaz bidadari tu dia comel, kita ni hitam. Tak ada dah hitam di dalam syurga, tak ada dah. Muka kau lama kau comel. Kerana itulah beruntungnya suami yang dapat isteri yang solehah. Kerana itu Nabi SAW khabar, perempuan yang solehah, siapa suami yang dapat isteri yang solehah, dia ni lebih bernilai daripada dunia dengan isi-isi. Dapat seorang isteri yang solehah lebih bernilai daripada dunia dengan isi. Apa yang kita boleh di dunia ni, hak kita belaka. Kalau isteri kita tak soleh, tak lagi. Tak beruntung lagi. Walaupun kita ni setelah dapat isteri yang solehah, tapi walaupun kita hidup tu makan pagi, kain pagi, makan pagi, kain petang, makan petang, maka kita lebih kaya daripada orang yang ada serba-serbi tentang keduniaan. Situ. Boleh?
Dan selagi hak ustaz nak tanya, nak jawab, kita tanya tu dah, hak jawapan tu dah. Tentang bahagian akikah. Akikah ni contoh persoalan yang jemaah tanya. Satu, jika seorang anak tu telah berumur 20 tahun tapi masih lagi belum dibuat akikah. Jadi setelah anak tu umur 20 tahun dan dia tahu bahawa ayah dia masih lagi belum buat akikah kepada dia, maka sunat atas dia buat akikah bagi diri dia sendiri. Jadi kayak gitu. Sunat bagi dia buat akikah bagi diri dia sendiri. Itu satu. Yang kedua, bagi anak yang lahir. Bukan anak yang lahir tiba-tiba mati saja. Anak yang ada dalam kandungan, yang mana telah ditiupkan roh mengikut para bidang. Maksudnya cukup dah sifat dia sebagai manusia. Tiba-tiba lahir dalam keadaan mati dah. Dia tetap sunat buat akikah kepada anak yang telah meninggal. Walaupun meninggal dalam perut. Dan sunat bagi nak berikan nama kepada dia. Supayanya dia tidak aib, tidak malu di padang mahsyar bila dipanggil. Sebab anak yang lahir dalam perut ni yang cukup sifat dia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yang tak dibangkitkan hak keguguran, hak tu tak dibangkit. Jadi siapa yang ada anak yang mati dalam perut ataupun yang mati lahir tu mati tak sempat bagi nama, dia sunat kita beri nama kepada dia dan sunat kita buat akikah kepada dia. Boleh? Dan satu lagi yang ramai kesilapan yang berlaku dalam masyarakat kita, iaitu tentang sunatnya melakukan akikah. Sunat melakukan akikah ni adalah apabila dengan baik. Apabila ayah dia ada harta, apabila lahir dia anak dalam masa 60 hari. 60 hari nifah tu lah. Walaupun nifah tu 30 hari ke 40 hari ke, tapi dia kira 60 hari. Daripada hari yang pertama sampai ke hari yang 60, duit ayah ni ada tak untuk nak buat akikah kalau buat masa tu. Kalau anak ayah tu ada duit, kalau katakan 800 lah, sebahagian lembu ataupun seekor kambing ada 1000, duit ada 1000, maka sunat atas ayah buat akikah kepada anak tu, buat akikah kepada anak tu sebelum anak tu balik. Kalau ayah ada duit pada masa 60 hari tu. Kalau ayah tak ada duit dalam masa 60 hari tu, tapi 3 bulan lepas tu baru ayah ada duit, maka kalau ayah buat akikah kepada anak tadi, maka akikah tu tidak sah. Dan daging akikah tu menjadi daging biasa saja, bukan daging akikah. Kena faham molek. Kerana tu pihak mak ataupun tok jangan duduk orang kata benda aruk. Kalau orang Terengganu kita aruk, orang bahasa standard maksudnya apa? Cima? Desok. Desok. Tok jangan desok. Guana abangmu tu bila nak buat akikah ke anak? Cucu. Nama dia cucu, nama Alia. Dah bila nak buat akikah ke Alia tu? Sedangkan kalau ayah tak ada duit dalam masa 60 hari, tak sunat atas ayah buat akikah sebelum dia balik, anak tu balik. Kalau dia buat pun tidak sah, tidak menjadi sebagai akikah. Ni ramai kalau kita kabur hari masuk dalam tu lagi, ramai yang duduk tu. Kerana tu nak belajar, kena buat. Kena nak buat sesuatu tu, kena belajar dulu biar kemah. Jadi kayak gitu. Kalaulah
anak ayah tak ada duit dalam masa 60 hari. Hari yang ke-61 baru ada duit. Pung, tidak sunat atas ayah buat. Lepas tu anak tu sendiri yang sunat buat, sunat bukan wajib, sunat buat akikah untuk diri dia setelah dia tu balik. Dengan duit dia sendiri lah. Okey. Itu comel. Alhamdulillah. Ni soalan yang bagus. Kalau asalnya, kalau anak lelaki ataupun anak perempuan, seekor kambing cukup dah. Seekor kambing untuk orang lelaki, seekor kambing untuk orang perempuan. Akan tetapi, ni dengar. Istisna. Akan tetapi jika anak lelaki, kalau si ayah tu ada harta, boleh buat 2 ekor kambing, dia afdal. Afdal bagi anak lelaki 2 ekor kambing, anak puang 1 ekor kambing. Ataupun 1 bahagian daripada 7 bahagian lembu. Tapi hak ambil hak sunat hak lain pula. Hak 2 ekor kambing tu yang pertama nak kalau lagi sunat kalau warna yang sama. Besar yang sama. Dan harga yang sama. Situ. Warna yang sama. Hak tu suku pula. Macam kita buat korban lah. Korban tu sunat lembu jatang. Lepas tu hak paling comel sekali warna putih. Hak uduh sekali warna hitam. Tu hak di segi warna. Tetapi kalau lembu jatang tu kuruh warna putih, tapi ada lembu betina yang telah cukup umur 2 tahun ke atas, contohnya 2 tahun ataupun 2 tahun ke atas, warna hitam. Lembu betina warna hitam tapi dagingnya lebih banyak daripada lembu jantan. Maka afdal sembelih korban dengan lembu betina. Tu orang cerdik, dia cari lembu betina hak dak puting. Hak dak beranak hak manda. Orang cerdik cari orang lembu betina hak manda. Jadi kira gitu. Sebab harga dia murah. Sebab orang tukang jual lembu pun bukan reti benda ni. Jadi kira gitu. Cuma dalam masyarakat kita ni ustaz nak tolong peringat, nak jimat. Biar kita ada ilmu. Kalau anak lelaki, kali yang pertama kita nak buat akikah, cuma mampu kita cari seekor kambing je. Maka buatlah seekor kambing. Dan tak perlu lagi tahun depan buat seekor lagi. Hak ni ramai. Orang surau masjid dia buat majlis kurban ke akikah ke, dia tak peduli benda tu. Kita yang bahagian jawatan kuasa ataupun urus dia kena tanyalah. Mak cik ni nak masuk akikah ni anak lelaki kan nak puang? Kebiasaannya anak puang ustaz tapi anak lelaki ustaz tapi tahun lepas buat dah seekor. Buat dosa. Kalau anak lelaki kan 2 bahagian kan? Hak tu silap. Sunat buat akikah sekali seumur hidup. Sama ada orang lelaki ataupun orang puang. Bukannya sunat buat akikah 2 kali seumur hidup bagi orang lelaki. Bukan. Jadi kalau tahun depan ada duit, buat korban je lah. Buat korban je lah, tak payah buat apa ni, buat akikah lagi. Sebab akikah cukup jadi dah. Hak seekor, hak tahun lepas. Kali yang pertama tu. Dan jangan tekankan. Kalau anak menantu tak ada duit, jangan mak mertua jangan tekankan. Jangan desak. Sebab apa ni, akikah tu dia bukan wajib, sunat je. Boleh lah? Ya? Ya? Boleh. Nak guna duit ibu boleh. InsyaAllah sampai kat dekat nak korban kat gigi, kita cerita hak kita buka tu, hak bahagian akikah dengan korban. Kau tu minggu depan lah ustaz masuk tentang orang puang pakai cicing di jari tengah. Dengan orang lelaki hak pakai cicing juga, insya-Allah minggu depan kita jawab. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah. Taqabbal ya karim. Segi ulang deh maklumat ni, siapa-siapa yang nak buat korban kat kita hari yang pertama deh, tapi kita dah ambil banyak. Siapa nak tu maklum daripada awal, senang.